Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatani Aisyah binti Muhammad Faizal dan saya merupakan murid di Sekolah Kebangsaan Tanjung Lumpur. Saya sangat gemar membaca kerana membaca bukan sahaja memberikan ilmu tetapi juga muka minda serta membawa saya menjelajah dunia tanpa perlu melangkah jauh. Seperti kata pepatah, membaca itu jabatan ilmu. Kerana melalui bahan bacaan, kita dapat mengetahui pelbagai perkara baharu yang mungkin sebelum ini tidak pernah kita fikirkan. Buku yang ingin saya kongsikan hari ini ialah Kamus Bergambar Video Tumbuhan. Buku ini amat menarik kerana ia mengandungi lebih daripada 200 gambar foto dan ilustrasi grafik yang mengagumkan, menjadikannya lebih interaktif serta menyeronokkan untuk dibaca. Buku ini ditulis oleh Fadiah Nur Azlina Abdul Aziz dan diterbitkan oleh Bati Sinaran Publishing BHO. Saya memilih buku ini kerana ia merupakan sebuah kamus dengan pendekatan yang menarik dan boleh digunakan untuk seisi keluarga. Ia tidak hanya sesuai untuk pelajar sekolah tetapi juga untuk orang dewasa yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang dunia tumbuhan. Selain itu, buku ini menyediakan teks yang ringkas dan padat serta definisi yang sesuai untuk semua peringkat umur, menjadikannya bahan bacaan yang mudah difahami oleh siapa sahaja. Salah satu keistimewaan buku ini ialah ia berfungsi sebagai rujukan segera kepada lebih daripada 3,000 perbendaharaan kata khusus yang berkaitan dengan tumbuhan. Ini menjadikan buku ini sangat berguna bagi pelajar, guru dan siapa sahaja yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dunia botani. Setiap istilah dan definisi diterangkan dengan jelas dan disertai dengan gambar serta ilustrasi berwarna-warni yang memudahkan pemahaman pembaca. Selain itu, buku ini juga sangat bermanfaat kepada pelajar yang ingin menambah ilmu dalam subjek sains dan botani. Ia boleh dijadikan rujukan untuk tugasan sekolah serta eksperimen berkaitan tumbuhan. Buku ini membantu kita memahami kepentingan tumbuhan dalam kehidupan seharian, selain menggalakkan kita untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Ilmu itu pelita hidup dan dengan membaca buku ini, saya dapat menambah ilmu pengetahuan yang sangat berguna. Kesimpulannya, membaca buku ini memberikan saya pengalaman yang amat berharga. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua rakan-rakan saya kerana ia bukan sahaja memberikan ilmu yang luas, malah cara penyampaiannya yang menarik menjadikan mudah difahami oleh semua lapisan umur. Saya percaya bahawa dengan membaca buku ini, kita akan lebih menghargai kepelbagaian tumbuhan di dunia dan menyadari betapa pentingnya tumbuhan